Saya selalu buat kursus solat kepada jabatan-jabatan. Masa bangun i'tidal, ramai orang baca Sami Allahu liman hamidah. Patutnya dia harus menggunakan huruf ain. Sami Allahu liman hamidah. Sampai tua baca salah. Sin, mim, ain. Sami'a. Allah mendengar hamba yang memujinya. Jangan baca Sami Allah. Kalau kita baca Sami dan menggunakan huruf alif, maka berubah maksud dia. Tu. Hak tu satu je. Tu tak termasuk duduk lagi. Duduk dalam solat. Minta maaf dah banyak-banyak. Lelaki dan perempuan sama je. Duduk paling bagus. Lipat kaki kiri. Lipat bagi habis. Punggung kena duduk di atas kaki kiri. Dan tegakkan kaki kanan bagi siapa yang tak ada gaul. Tu kena bagi tahu siap lah. Kan? Tapi hak ni kena lipat. Ni lipat, punggung kita duduk di atas dia. Duduk tahiyat awal boleh, duduk antara dua sujud boleh, duduk tahiyat akhir pun boleh. Tambah-tambah pada orang yang solat menyusahkan orang. Siapa menyusahkan orang ni? Begini dia duduk gini. Kita kat ujung tu begini tahan. Ya Allah gitu. Solat jangan menyusahkan orang. Okey? Jadi kita lipat kaki duduk macam ni dah habis cerita. Kalau tak mampu yang ni gaut, lepas habis bawah. Dapatlah 50%. Kalau tak boleh duduk macam ni, kita duduk seperti mazhab Imam Syafi'i. Papan punggung kita duduk di bawah, tapi tegaklah, jangan kona baring macam ni. Ya Allah, tegak gini. Ustaz hak ni pun tak mampu. Pi nombor 3 mazhab Imam Maliki. Tegakkan macam ni dan duduk di atas tumit kita. Sahih hadis dia. Boleh, boleh, tak ada masalah. Kalau yang ni 3 ni, itu 3 semua tu. Tapi yang kita duk jumpa di masjid dan surau, ni hak ni main mana? Kan? Yang ni main mana? Dia lintah kaki kiri dengan kaki kanan, dia lintah macam ni. Hak ni tak ada dalam hadis Nabi SAW. Wah, tu bahaya. Kalau kita tak mengaji, maka kita tak jumpa. Tapi kalau mengaji, Allah baru tahu salah rupanya. Tu kan ni. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cantik. Separuh dan separuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu sunnah sahih. Yang kedua, straight. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahih. Yang ketiga, bagi terus kat depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Sahih.